لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam ni kita bertemu untuk kita nak bincang pasal akal mantik mengikut sudut pandang Imam Ibn Taymiyah. Dan hari ni kita ada bawa yang selama dengan kita lah, selalu duduk dengan kita juga sebenarnya, Muiz ni dia akan bentang pasal benda yang nak bentang lah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita minta dia bentang dan kita minta perbentangan hanya 20 minit sahaja Okay. Lepas tu kita akan dialog dan kita target kita habis kita nak 2 jam. 2 jam tu kira lama lah kalau kita nak panjang lain tahun kita buat. Jadi anda minta dia bentang 20 minit. Lepas tu boleh nak kritik ataupun nak tanya pandangan ataupun nak berbeza pendapat pun silakan pada insya-Allah. Okey, sila tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Nasal tak asing boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Peranan akal dan mantik dalam kerangka Ibn Taymiyah. Jadi insya-Allah malam ni kita santai-santai aja. Saya akan bentang selama 20 minit dan kemudian kita akan dialog yang mana nak bantai ke, tak puas hati ke, nak kritik ke, boleh selepas tu insya-Allah. Jadi kalau kita tengok sejarah sebelum ni lah, sebelum Ibn Taymiyah sendiri lahir, sejarah macam mana akal ni difahami dalam Islam, akal ataupun mantik difahami dalam Islam. Dah lahir mazhab-mazhab teolog dalam Islam ataupun dalam Islam disebut sebagai mazhab kalam, yang disebut sebagai Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Jadi Ibn Taymiyah ni lahir pada tahun pada lebih kurang kurun ke-7 Hijrah dan kemudian mati pada akhir kurun ke-7 Hijrah. Lahir di Harran. Ibn Taymiyah ni lahir di Harran, yang mana sewaktu Ibn Taymiyah lahir ni, pada zaman Ibn Taymiyah tu umat Islam berpecah lebih daripada 70 golongan lah. Inilah yang sebagaimana disebutkan dalam sejarah. Dan tempat Ibn Taymiyah lahir tu adalah tempat yang mana masyarakat pada zaman Ibn Taymiyah tu, dia orang ni solat, dia orang puasa, dia orang bayar zakat, tetapi masyarakat pada zaman Ibn Taymiyah tu dia orang menyembah bintang yang 7. Pada waktu tu dia orang jumpa 7 planet, jadi dia orang sembah 7 planet ni. Jadi Ibn Taymiyah tengok pada zaman tu bid'ah ataupun syirik berleluasa, bid'ah heretik yang berlaku pada zamannya sangat dahsyat, sampaikan orang bukan saja tak sembah Allah, kalau sembah Allah pun dia orang akan solat menghadap kubur. Dia orang kata kubur tu sebagai wasilah untuk capai kepada Allah, dan begitu juga sembah 7 planet ni sebagai wasilah untuk capai kepada Allah. Jadi Ibn Taymiyah tengok perkara ni tak betul. Disebabkan apa? Disebabkan pada zaman Ibn Taymiyah tu adalah zaman yang mana sebelum tu, yang mana kita tengok sejarah teolog Islam ni macam mana berkembang. Bermula pada zaman Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah dikatakan Al-Kindi adalah orang yang pertama yang menterjemahkan karya-karya Yunani masuk ke dalam ke bahasa Arab. Jadi pada waktu tu antara filosof-filosof yang disebut sebagai peripatetik ni mempunyai tradisi yang panjang. Antaranya tokoh-tokohnya Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rushd dan sebagainya. Mungkin lepas ni Ustaz boleh terang ikut tentang akal dan mantik pada pandangan filosof Islam. Saya cuma terang akal dan mantik pada pandangan filosof Salafiyah ataupun ahli falsafah Salafiyah. Ada juga baru dengar hari ni. Ada. Sebab apa? Sebab yang melawan falsafah ni, yang anti pada falsafah ni, sebenarnya dia juga sedang berfalsafah. Cuma dia tak namakan benda tu sebagai falsafah. Macam kita tengok Nietzsche kan. Nietzsche tak suka falsafah sebenarnya. Nietzsche lawan falsafah. Tetapi apa yang dia lawan tu jadi satu kerangka falsafah. Macam tu juga Ibn Taymiyah, yang mana Ibn Taymiyah ni kalau kita tengok akal pada pandangan Ibn Taymiyah, sekurang-kurangnya kalau kita baca antara rujukan yang boleh dibaca lah, kalau nak baca tentang Ibn Taymiyah ni, kita boleh baca Raddu 'alal Mantiqin, dah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dan disyarahkan juga oleh profesor yang ada dekat Oxford. Dan kemudian
antara karya besar dia tentang akal dan mantik juga, dia tulis dalam Naqdul Mantiqin, dan kemudian tulis tentang Darut Ta'arud. Kalau kita tengok macam mana, ambil satu contoh filsuf Muslim Ibn Rushd, macam mana Ibn Rushd cuba mengharmonikan akal dan juga wahyu. Ibn Rushd sebut faslul maqal fima baina ittisal baina syariah wal hikmah. Ibn Rushd guna perkataan ittisal untuk menghubungkan. Sebab apa? Sebab dalam tradisi Islam ni, akal dan wahyu ni, sejarah pertentangan akal dan wahyu ni cukup lama. Sampai bermula daripada kekuatan Nabi, akhir zaman Khulafaur Rasyidin, lahirnya mazhab Syiah, mazhab Khawarij, Mu'tazilah dan sebagainya, dan sampailah kepada zaman yang mana karya-karya Yunani ni diterjemahkan. Logik Aristoteles banyak 6 jilid tu dibaca oleh orang-orang Islam. Dan kemudian pada waktu itulah Ibn Taymiyah tengok apa yang berlaku disebabkan orang-orang Majusi ataupun orang-orang yang dulunya belum Islam masuk ke dalam Islam. Dia orang ni terbiasa dengan debat-debat dalam agama dia orang tentang konsep ketuhanan, Tuhan tu macam mana, sifat Tuhan tu macam mana, konsep ilmu, konsep etika dan sebagainya. Jadi ni yang dibincangkan dalam persamaan ataupun hubungan akal dan wahyu ni. Jadi Ibn Taymiyah dia menggunakan perkataan, kalau Ibn Rushd dia menggunakan perkataan ittisal, menghubungkan. Ibn Taymiyah dia menggunakan perkataan darut tanaqud, iaitu ataupun muwafaqat, menghilangkan pertentangan antara akal dan wahyu, ataupun kesatuan, kesepakatan, muwafaqat antara akal dan wahyu. Jadi kalau kita tengok karya-karya Ibn Taymiyah ni, yang sekurang-kurangnya ada 3 prinsip yang digariskan oleh Ibn Taymiyah macam mana untuk berdepan dengan akal dan wahyu. Yang pertama, Ibn Taymiyah kata, yang pertamanya sifat perkara-perkara yang berkaitan dengan tradisional ataupun dengan rasional. Tradisional ni maksudnya perkara-perkara, kalau saya kata benda yang tidak rasional lah, benda-benda yang tak masuk akal pun, Ibn Taymiyah kata bukan penentu sebagai kebenaran. Dan Ibn Taymiyah kata perkara-perkara wahyu ni, kalau dalam kitab dia tulis sam'iyat, perkara yang wahyu ini kita dapat melalui ni kan, melalui wahyu lah kan, wahyu turun, jadi kita dengar wahyu tu, dia panggil sam'iyat kan. Jadi Ibn Taymiyah kata sama ada perkara tu logik ataupun tidak logik, rasional ataupun unrasional, tidak menjadi kayu ukur untuk menentukan kebenaran. Dan inilah antara wahyu dan juga akal. Dan yang keduanya, Ibn Taymiyah kata lagi, prinsip yang kedua dipegang oleh Ibn Taymiyah adalah, kalaulah bukan, Ibn Taymiyah kata macam ni. Ibn Taymiyah kata prinsip yang keduanya, dia kata akal tidak menentukan kebenaran wahyu, tetapi kalaulah akal tu bertentangan dengan wahyu, maka akal ditolak dan wahyu diterima. Dia berlawan dengan Al-Farabi. Al-Farabi kata apa? Al-Farabi kata kalau kita mengutamakan nakal ni maksudnya wahyu ataupun nas lebih daripada akal, Al-Farabi kata kita menghina akal kita, disebabkan kita takkan faham nakal, wahyu, melainkan menggunakan akal kita. Itu pendapat Al-Farabi. Tetapi pendapat Ibn Taymiyah kata antara wahyu dan akal, kalau akal ni bertentangan dengan wahyu, akal mesti ditolak dan wahyu mesti diterima dulu. Untuk tengok kebenaran, tengok wahyu dulu, baru tengok akal. Akal berada di bawah wahyu untuk tentukan kebenaran. Itu, ini metod kebenaran Ibn Taymiyah. Dan yang ketiganya, prinsip yang ketiga, Ibn Taymiyah kata prinsip yang ketiganya, kalaulah perkara akal ni dan wahyu ni, perkara dalam kitab dia sebut qat'i dan juga zanni. Perkara yang qat'i ni perkara yang putus, ataupun zanni ni perkara yang samar-samar. Ibn Taymiyah kata kalaulah apa fungsi akal ni, apa yang dihasilkan oleh akal itu menghasilkan perkara yang bersifat putus, maka akal ni diutamakan daripada wahyu yang bersifat tidak putus, yang bersifat samar-samar. Jadi sebelum tu kita nak faham tentang qat'i dan juga zanni Ustaz kan. Qat'i, zanni ni macam mana sebut qat'i dan zanni ni? Kalau dalam pengajian usul fiqh dia sebut ada 4 martabat. Yang pertamanya adalah qat'i was subut adilalah, yang mana dia ni secara putus dan juga sabit dalam
dalil-dalil ni lah, dalil-dalil Quran dan juga sunnah. Ini tahap yang pertama, tahap yang tidak diragukan lagi. Dan ulama Ahlus Sunnah kata kalau meragukan yang pertama ni, dalil yang secara putus dan juga sabit ni, akan jatuh kafir. Contohnya apa? Contohnya hadis-hadis mutawatir, hadis-hadis yang diriwayatkan secara mutawatir, yang diriwayatkan secara ramai, yang mustahil untuk orang berdusta tentang hadis tu. Dan yang keduanya adalah qat'i adilalah, tetapi subutnya tidak qat'i, yang mana putus secara dalilnya tetapi keluarnya dalil itu tidak qat'i, dia bersifat zanni. Dan ni banyaklah contoh. Dan yang ketiganya sabit, subutnya bersifat qat'i, dan yang tetapi dia tidak putus secara dalil. Dia keluarnya dalil tu secara qat'i, secara putus, tetapi dia tidak putus sebagai dalil untuk menentukan satu-satu jalan masalah lah. Dan yang keempatnya adalah tidak zanni dalam dilalah dan juga zanni dalam subut. Yang mana perkara ni banyak yang menyebabkan banyak khilaf kan Ustaz. Dia bersifat zan lah, bersifat sangkaan, bersifat sama-sama dalam dalil, dan juga keluar dia pun dalam keadaan sama-sama. Jadi Ibn Taymiyah kata kalau wahyu ni datang dalam keadaan zanni, dan akal, apa yang dihasilkan oleh akal pula keluar dalam keadaan putus. Contohnya contohlah, ambil satu contohan. Contoh katalah wahyu ni sebut tentang contoh yang tak logik pun. Boleh Ustaz? Boleh. Contohnya wahyu ni sebut tentang, wahyu tak sebut tentang wujudnya Allah, tetapi secara fitrahnya, secara akalnya, kita ni ada fitrah sejak lahir kita tahu Tuhan ni wujud. Jadi benda ni adakah bertentangan dengan wahyu ataupun tak? Wahyu tak sebut pun. Sebutkan satu nas yang menyebutkan Allah ni wujud. Ada tak bukti daripada Quran dan Sunnah yang menunjukkan Allah ni wujud? Tapi Allah ni wujud tak? Itu apa yang dihasilkan oleh akal lah. Jadi Ibn Taymiyah, saya tengok masalah dalam salafism hari ni. Orang-orang yang mengaku sebagai salafi ni Nak kritik nak kritik lah, yang mana sakit ni. Saya ingat masalah salafism hari ni masalah yang berlaku selepas daripada tertubuhnya Mamlakah Arabia Saudiyah, kerajaan Arab Saudi, yang mana disentrikkan pemikiran salafi itu hanya semata-mata ke arah salafi Arab Saudi. Orang kata apa? Salafi aliran Saudi lah kan. Bukannya kata salah ikut salafi Arab Saudi, tak salah, tetapi cuma saya tengok salafism di Arab Saudi tidak mengambil Ibn Taymiyah secara kulli, secara keseluruhan. Mereka meninggalkan sudut kosmopolitan Ibn Taymiyah, mereka meninggalkan sudut siasah Ibn Taymiyah. Sedangkan Ibn Taymiyah adalah seorang rajul siasah. Ibn Taymiyah terlibat dalam pemikiran, dan Ibn Taymiyah juga turun ke peperangan. Ibn Taymiyah mati dalam penjara, dan dia menulis Majmu' al-Fatawa tu ketika dia dalam penjara. Itu Ibn Taymiyah, yang mana dia ada perselisihan dengan ulama-ulama sezaman dia. Tapi benda-benda ni tak di-highlight oleh salafi yang ada pada hari ni. Tak tahulah kita nak guna istilah post-salafism ke apa kan. Mula-mula Ustaz suruh saya bentang post-salafism, saya pun tak tahu post-salafism benda apa. Tak dia nak bentang. Tapi cuma saya tengok tu lah sudut-sudut kosmopolitan ni. Contohnya saya ambil satu masalah. Nabi kata sesiapa yang menyerupai dengan orang kafir, hadis tentang tasyabuh, Ibn Taymiyah kata, Ibn Taymiyah quote hadis ni dalam Majmu' al-Fatawa. Ibn Taymiyah kata siapa yang menyerupai orang kafir, maka dia sebahagian daripada mereka. Tetapi Ibn Taymiyah kata apa? Ibn Taymiyah kata dalam Majmu' al-Fatawa, sekiranya seseorang ni duduk dalam negara Darul Harbin, duduk dalam negara yang memerangi Islam, ataupun Darul Kuffar bighairi harbin, ataupun duduk dalam negara kafir yang tidak memerangi Islam, sekiranya dia pakai cara orang kafir itu menyebabkan mudarat ke atas dia boleh, Ibn Taymiyah kata dia boleh menyerupai dengan budaya dan adat setempat supaya nyawa dia tidak terancam. Jadi kat sini tengok macam mana kosmopolitan Ibn Taymiyah. Bila agama ni masuk dalam ruang sosial, Ibn Taymiyah tengok
Ibnu Taimiyah ni lah ijtihad berdasarkan maqasid yang 5 lah. Sebab apa? Sebab apa Ibnu Taimiyah kata boleh menyerupai orang kafir dalam keadaan kita ni ada mudarat kat atas diri kita, disebabkan kalau tidak menyerupai orang kafir kita akan dibunuh. Jadi itu antara ijtihad Ibnu Taimiyah yang saya rasa kalau kata kita tengok daripada sudut tu, kita boleh buat keluar satu ijtihad yang baru lagi, tapi dah ditinggalkan oleh tradisi pemikiran Salafi pada hari ni. Kat tangan saya ni ada satu saya print je, download daripada internet, tajuk dia Raf'ul Malam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana mengangkat Raf'ul Malam ni Ustaz, mengangkat salah faham tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ditulis oleh seorang mufakir Islami, nama dia Dr. Muhammad Imarah. Dr. Muhammad Imarah ni bukan daripada lain Salafi, tetapi dia memuji Ibnu Taimiyah, dia mengangkat salah faham yang berlaku tentang Ibnu Taimiyah. Contohnya orang menuduh Ibnu Taimiyah ni tidak terbuka tentang pemikiran taksub dan sebagainya. Dan dalam buku ni disebutkan bahawa Ibnu Taimiyah ni adalah dia memuji Ibnu Taimiyah, dia mengiktiraf Ibnu Taimiyah sebagai seorang mujaddid, yang mana pada zaman Ibnu Taimiyah tu taksub mazhab terlalu pekat. Kalau orang tu mazhab Syafi'i, kalau orang tu mazhab Maliki, dia mesti ikut mazhab tu sampai ke mati, dia tak ada ubah dah. Jadi Ibnu Taimiyah ni background keluarga dia daripada mazhab Hanbali. Dia banyak ijtihad yang baru, walaupun dia masih lagi seorang pengikut mazhab Hanbali, tetapi ijtihad itu kalau kata mazhab Hanbali salah, dia tak ikut mazhab Hanbali. Apa yang rojih lah, apa yang lebih tepat daripada kaedah-kaedah yang dia pegang lah. Tapi kaedah-kaedah yang Ibnu Taimiyah pegang ni, banyak kaedah-kaedah ni lah, kaedah-kaedah mazhab Hanbali. Jadi tengok pula macam mana pandangan Ibnu Taimiyah dalam soal tadi yang kita sebut tadi, kalau akal bertentang dengan wahyu, kalau akal tu putus, wahyu ni bersifat zanni. Kalau kata bertentang tu akal diutamakan. Kalau kita tengok macam mana pandangan Ibnu Taimiyah dalam takwil pula, perbincangan ni menjurus kepada perbincangan takwil, yang mana surah Al-Maidah tu ayat 7 tu kan, surah Al-Maidah ayat 7 yang mana cerita tentang ayat takwil tu, yang mana Ibnu Taimiyah kata takwil talabi ni, takwil talabi ataupun takwil yang takwil ni kalau nak nak terjemah bahasa falsafah ni, saya ingat yang dekat dengan takwil adalah hermeneutik, boleh Ustaz? Yang dekat dengan takwil adalah hermeneutik. Kalau kita tak biasa dengan istilah takwil, kita biasa dengan istilah hermeneutik. Maksudnya takwil ni adalah mencari makna akhir bagi sesuatu perkataan. Ambil satu contoh Allah sebut yadullahi fawqa aydihim, tangan-tangan Allah ni berada di atas tangan-tangan mereka kan. Jadi kalau orang yang takwil daripada aliran Asy'ariyah, dia pakai takwil yadullah ni sebagai kuasa Allah. Tetapi bagi Ibnu Taimiyah, takwil bagi Ibnu Taimiyah yang pertamanya, sebelum kita nak melangkah kepada takwil yang dibenarkan dan tidak dibenarkan oleh Ibnu Taimiyah, takwil bagi Ibnu Taimiyah ni, Ibnu Taimiyah sebut al-murad bi mutakallim. Takwil ni mestilah apa yang dimaksudkan oleh orang yang bercakap. Contohnya Allah maksudkan tangan, Ibnu Taimiyah sebut tangan lah, tetapi adalah sisi-sisi tanzih dia yang mana Ibnu Taimiyah kaedah salah juga sebut ma yaliqu bi jalalihi, apa yang layak dengan kuasaannya. Tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Itu nak kata sisi tanzih dia. Dan yang keduanya kita tengok takwil bagi Ibnu Taimiyah ni ada dua. Yang pertama adalah syarat-syarat takwil. Macam mana kita nak takwil? Yang takwil ni mestilah murad bi mutakallim, ataupun kalaulah kita nak mencari makna akhir, makna tu mestilah disebutkan dalam nas. Takwil tentang perkara tu mestilah disebutkan dalam nas dahulu sebelum kita nak takwil sesuatu perkara tu. Dan yang ketiganya, takwil bagi Ibnu Taimiyah ni untuk mencari makna akhir ni, kalaulah kata kita tangan ni kita nak takwil sebagai kuasa, dia mestilah ada quyut dia yang mengikat tangan ni sebagai kuasa. Contohnya kalau dalam nas lain disebutkan contohnya kalaulah ada dalam nas lain disebutkan bahawa tangan ni bermaksud kuasa, maka Ibnu Taimiyah tidak keberatan lah untuk mentakwil tangan sebagai kuasa, tapi tidak disebutkan dalam nas lain tangan ni ditakwilkan sebagai kuasa. Ini syarat-syarat takwil bagi Ibnu Taimiyah, 3 syarat takwil. Dan
Yang Ibn Taymiyah bahagikan takwil kepada dua, takwil tolabi. Ini saya rasa part penting dalam pemikiran Ibn Taymiyah, yang mana part penting inilah yang melahirkan anak-anak murid dia yang hebat. Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridha. Dia orang ni tak sezaman, tapi dia orang ni mengguna pakai pemikiran Ibn Taymiyah. Muhammad Imarah mengatakan dia orang ni Muhammad Abduh dan juga Rashid Ridha banyak terkesan dengan pemikiran Ibn Taymiyah. Mujadid yang yang disebut sebagai, kalau zaman awal 1900 kan, sebelum khilafah nak dekat jatuh dan selepas khilafah nak dekat jatuh, waktu zaman ni dia orang hidup, dia orang ni terkesan dengan pemikiran Ibn Taymiyah dalam part yang bila mana Ibn Taymiyah bahagi takwil kepada dua. Yang pertama takwil tolabi. Ibn Taymiyah sebut takwil tolabi ni adalah takwil yang berkaitan dengan suruhan Allah, sama ada Allah suruh benda tu ataupun Allah larang benda tu. Ibn Taymiyah benarkan takwil dalam hal ni. Sebab apa? Apa bukti kita kata Ibn Taymiyah benarkan takwil dalam hal ni? Contohnya apa? Contohnya Ibn Taymiyah terima nasah dan juga mansuh. Sebab nasah dan juga mansuh ni adalah bahagian daripada takwil. Dan yang keduanya takwil tentang sifat Allah. Takwil tentang sifat Allah ni Ibn Taymiyah memang tolaklah takwil dengan sifat Allah. Sebab Ibn Taymiyah tak Sebab dia salafi. Sebab dia salafi. Itu jawapan mudahnya lah. Sebab dia salafi. Dia memang ini kaedah ni lah, kaedah salaf. Dan imam salaf pun, para imam salaf tidak pernah mentakwil sifat-sifat Allah. Takwil sifat tangan sebagai kuasa dan sebagainya. Tak. Jadi kesimpulan Tak jadi mujassimah. Tak jadi mujassimah. Kenapa tak jadi mujassimah Ibn Taymiyah ni? Sebab apa? Sebab tadi yang pertama kita kata dia tak takwil, dia isbat. Istilah dia isbat dia maksudnya menetapkan sifat Allah sesuai dengan nas yang turun. Kalau Allah kata mata Allah lah, menetapkan sifat Allah sesuai dengan nas yang turun. Tetapi ada sisi tanzih Ibn Taymiyah yang mana Quran sebut Allah ni tidak sama dengan makhluk kan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Dalam ayat tu sendiri, laisa kamitslihi syai', yang pertama Allah sebut tidak ada sesuatu yang sama dengannya. Makhluk ni takkan sama dengan Allah. Wa huwas samiul alim, dan dia ni maha mendengar lagi maha mengetahui. Kenapa Allah sebut wa huwas samiul alim selepas laisa kamitslihi syai'? Sebab apa? Sebab wa huwas samiul alim, tidakkah manusia juga sami'? Dan tidakkah juga manusia ni mengetahui tentang satu perkara? Kalau macam tu, wa huwas samiul alim, sami' Allah ni, ayat ni nak tunjukkan bahawa sami' Allah ni tidak sama dengan sami' makhluk. Sebab apa? Sebab sebelum tu Allah sebut Allah ni laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Allah ni tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Dan kemudian Allah sebut pula Allah ni maha mendengar, sami'. Tetapi nak tahu sami' Allah ni sama dengan makhluk ataupun tidak, tengok ayat sebelum tu. Ayat sebelum tu sebut Allah ni tidak sama dengan makhluk. Jadi itu sisi inilah, sisi tanzih yang dipegang oleh Ibn Taymiyah. Istilah dia disebut dalam kitab ma yaliqu bi jalalihi, apa yang sesuai dengan kekuasaan, kebesarannya, jalalihi. Jadi kesimpulan tentang pemikiran Ibn Taymiyah ni, adalah Ibn Taymiyah tidak menolak akal 100% seperti mungkin sangkaan salafi ada pada hari ini. Malah kalau tengok dalam satu tesis yang ditulis oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Rashid Idris, pengurusi IQ, dia kata Ibn Taymiyah ni banyak guna akal untuk menepani firqah-firqah yang Ibn Taymiyah yang Ibn Taymiyah anggap terkeluar dari Islam. Contohnya macam firqah Khawarij, Syiah dan sebagainya. Apa yang Ibn Taymiyah anggap bukan apa yang saya anggap. Oh, jadi bukan Ibn Taymiyah ni. Bukan, saya bukan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah banyak guna akal. Contohnya kalau kita baca dalam Raddul Mantiqiyin sendiri, Raddul Mantiqiyin maksudnya rad ke atas Ibn Taymiyah menjawab Mantiqiyin, ahli mantik Yunani ataupun logik Yunani ni. Awal-awal rad Mantiqiyin tu Ibn Taymiyah cerita secara detail tentang logik Aristotle sebanyak 6 jilid tu. Maksudnya memang Ibn Taymiyah guna logik lah juga untuk lawan logik. Cuma dia guna logik dalam kerangka ni lah, kerangka yang dia letakkan had lah, sampai mana yang tidak terkeluar dari Islam, sampai mana yang Islam bolehkan dan sebagainya. Jadi apa Entah ni ikut Aristotle lah, bukan ikut Ibn Taymiyah. Anak ikut Allah dan Rasul.
Betul. Yang apa? Takwil tentang takwil tolabi dan juga takwil tentang sifat Allah tadi. Untuk perincian lagi, contohnya antara hujah yang selalu diguna oleh golongan salafi ni supaya tidak berlaku bid'ah ataupun kau baru heretik dalam agama ni, dia orang selalu quote man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Sesiapa yang beramal selain daripada amal kami, maka amalan dia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Jadi daripada sini ulama keluarkan dua kaedah usul. Yang pertama, ulama kata al aslu fil ibadah, asal bagi satu ibadah ni mamnu ataupun haram, dilarang, kecuali datangnya dalil yang menghalalkannya. Maksudnya asal-asal nak buat ibadah ni mestilah haram, kecuali dalil suruh kita nak, asal-asalnya solatlah haram. Kemudian turun ayat aqimis solah, tunaikanlah solat. Jadi solatlah halal. Itu contohnya. Apa lagi? Puasalah haram. Tetapi turunnya ayat suruh puasa, maka puasa jadi halal. Dan yang keduanya kaedah usul yang kedua, ulama sebut al aslu fil asya' ibahah. Asal bagi sesuatu perkara muamalat ni adalah harus, kecuali ada dalil yang datang mengharamkannya. Sebab tu kalau kita tengoklah siasat syariah Ibn Taymiyah tak tolak tau perkara-perkara ijtihad politik. Siasat syariah sebuah kitab politik berdasarkan syariah, mendatangkan kebaikan bagi umat walaupun perkara itu tidak ada dalam dalil, tidak ada dalam nas, asalkan datangkan maslahah. Betul. Sebab tu dikatakan yang banyak mempengaruhi pemikiran Syekh Muhammad Abduh dan juga Syekh Rashid Ridha ni adalah Ibn Taymiyah lah. Sebab kalau tengok perjalanan hidup Syekh Muhammad Abduh pun, Syekh Muhammad Abduh sangat keras kepada golongan penyembah kubur, orang yang buat bid'ah dan sebagainya. Tapi dalam perkara siasi, Muhammad Abduh sangat open, sangat suka, sangat liberal. Ni Muhammad Imarah ni liberal tapi memuji Ibn Taymiyah. Jadi kesimpulannya, Ibn Taymiyah sebagai seorang mujaddid, sebagai seorang yang memperbarui zaman dia, sebab dia tengok umat Islam pada waktu itu pecah sangat banyak dan sangat taksub. Disebabkan taksub dia orang susah nak bersatu, walaupun ada kaedah-kaedah yang dia orang boleh sejalan. Jadi Ibn Taymiyah dalam kebanyakan tulisan dia tulis inilah prinsip-prinsip yang mana kita ni boleh bersatu atas prinsip yang sama. Mungkin kita ada khilaf dalam 2-3 perkara, tapi itu tak menjadikan kita tak boleh bersatu. Ibn Taymiyah dia mujaddid pada zaman dia, dan kemudian Ibn Taymiyah juga macam mana kita tengok penggunaan akal dalam Ibn Taymiyah ni. Akal ni bagi Ibn Taymiyah tidaklah 100% salah. Itu kesimpulan saya. Ustaz boleh sambung kot. Ustaz kata nak sambung macam mana pandangan akal dan mantik dalam ni lah, dalam apa? Dalam pandangan Okay, right. Okay. Tak kuat. Takkan baru masalah tu. Okey, Tad, ada siapa nak tanya ataupun tak bagi pandangan daripada apa yang dikupas oleh sila bang. Saya nak tanya sikit, macam Ustaz beritahu tadi, ya, mengenai Ibn Taymiyah, dia meletakkan kata dalam tangan Allah tu maknanya tangan Allah, tangan juga. Ya. Betul? Yang saya faham ini adalah fahaman Mujassimah, minta maaf. Ya. Perbetulkan saya kalau saya salah. Betul. Sedangkan Imam Malik pernah ditanya, maknanya orang pernah tanya dia tentang sifat Allah. Ya. Lepas tu Imam Malik jawab, dia kata maksudnya sudah sedia maklum. Dan bertanya mengenainya adalah perkara bid'ah. Keluarkan orang tu daripada sini. Betul. Jadi Imam Malik ni termasuk dalam golongan salafus soleh. Betul. Jadi saya nak dapat pandangan tentang pertentangan di antara pendapat Imam Malik dengan yang dikatakan datang daripada Ibn Taymiyah. Silakan. Okey, right. Terus jawab. Dia soalan dia, bila dia kata yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan di bawah tangan-tangan mereka kan. Jadi nampak tangan. Jadi bukankah situ jadi mujassimah, Ya. Jadi macam mana pula Imam Malik rahimahullah dulu dia pernah ungkap sifat Allah Taala tu maklum, semua dah diketahui kan. Jadi bila bertanya soalan itu adalah bid'ah. Jadi macam mana soalan tu? Sila jawab. Orang salafi jawab
jawapan penuh Imam Malik pada waktu tu, orang tanya kepada Imam Malik, macam mana dengan ayat Allah Ar-Rahmanu ala arsyis istawa, ataupun yang sama dengannya Istiwa. Tentang istiwa. Orang tanya kepada Imam Malik tentang istiwa pada waktu tu dalam satu majlis dia. Jadi Imam Malik jawab, al-istiwa ma'lum. Istiwa ni adalah perkara yang maklum, jelas dalam nas. Wal kaif majhul. Cara tu macam mana? Cara tu macam mana tak tahu. Wasu'al anhu bid'ah. bid'ah, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Jadi apa yang metod yang digunakan oleh Ibn Taymiyah dalam berdepan dengan ayat-ayat yang disebut sebagainya lah mutasyabihat, tentang yad Allah, tentang ainullah, tentang kaki Allah dan sebagainya. Para salaf dia mengisbatkan makna dia, tetapi kaifiat dia tidak diketahui oleh manusia. Kaifiat dia berada, Allah je yang tahu. Caranya macam mana, kaifiat tu wallahu alam. Dia macam ni, macam apa? Anak tu nak jawab. Dia macam ni kita dengar, Tuhan pun dengar. Kita sama-sama dengar, tapi dengar Tuhan dengan kita tak sama. Tuhan ada tangan, kita pun ada tangan. Tangan kita tak sama. Macam mana? Wallahu alam. Macam tu. Istiwa tu guna terjemah sila lendik kan. Sila lendik atas arasy kan. Jadi sila, tapi macam mana wallahu alam. Kalau dia tak nak, kalau kita takwilkan nanti macam menafikan maksud ayat Quran. Sebab Quran dia bubuh ayat macam tu. Kalau kita kata kita takwil, macam kita pula lagi pandai daripada Tuhan. Itu kebimbangan yang berlaku di kalangan salaf lah. Tapi kita tak nafikan memang ada aliran Asy'ariyah, Abu Mansur Al-Maturidi, dia takwilkan ayat itu. Dia merujuk pada kekuasaan. Bila kita atas arasy tu merujuk kepada bagaimana luas penguasaan Tuhan. Ada macam-macam lah tafsiran tu kan. Sebab Quran itu sifatnya adalah sastra. Bila sastra dia tertakluk dengan tafsiran. Itu kaedah bagi sastra kan. Bila orang tulis lagu, aku telah melihat 1000 bintang. Bukan makna bintang tu 1000 je kat langit tu, tapi gambaran betapa banyaknya bintang itu. Tapi ungkapan dalam sastra, dia ungkap 1000 bintang. Contoh kan. Dalam Quran sendiri pun banyak dalam ayat tertentu yang Allah Ta'ala sebut kalimah 70 sebagai contoh. Sebenarnya bukan poin 70 tu. Macam contoh satu ayat Quran, Allah Ta'ala sebut kalau kamu istighfarkan kepada orang munafik 70 kali sekalipun, Allah Ta'ala takkan ampun dosa dia kan. Sebenarnya bukan poin 70 tu. Sebab ada satu hadis cerita Nabi SAW semayang-mayang Abdullah bin Ubay, Umar Al-Khattab datang. Umar Al-Khattab tanya Nabi, atusalli ala hadzal kafir al-munafiq, kau nak semayang jenazah kafir munafik Rasulullah kan? Nabi kata, Allah Ta'ala kata istighfar 70 kali pun Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Hari ni aku nak istighfar lebih 70 kali, kata Nabi SAW. Lalu Nabi Muhammad pun istighfar lebih 70 kali. Tapi Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad, menyatakan sebenarnya bukan 70 tu, banyak tu. Macam kita pergi kedai, berapa harga barang ni makcik? RM20. Berapa ke? RM20. Berapa? RM20. Berapa? Berapa puluh kali beritahu ni. Padahal pun 3 kali. Faham tak? Dia panggil sastra. Jadi serupa juga bila ayat yadullah fawqa aydihim, Ar-Rahman 'alasy istawa. Jadi geng-geng salaf ni dia tak berani nak takwil tau. Sebab kalau takwil nanti macam kita menafikan apa yang ayat tu nak. Makanya dia pun kata ada tangan lah, tapi dia nak ada sisi tanzih tu, laisa kamitsli syai'. Allah Ta'ala tak menyerupa dengan yang lain itu. Maksudnya macam mana tangan Allah? Dia punya pasal lah. Bukan macam tangan kita lah. Kalau tangan kita dah serupa dengan kita dah. Faham tak? Tu sisi salaf yang dikatakan sebagai salafi tu. Tapi ada satu sisi dia panggil khalaf. Abu Syafiq kan. Kan? Dia ada sisi tu kan. Kita tak nafikan lah kan. Dia ada lah sisi tu macam tu kan. Gitu. Okey, wallahualam. Okey, ada. Sila. Mana masa tu? Dia sebenarnya dia ada debate tentang konsep akal dalam pandangan Ibn Taymiyah. Dan dia cerita tadi tu campur tau, sisi teologi ataupun sisi syariah. Sepatutnya kalau kita nak bincang tu kita kelaskan dulu sisi teologi, satu lagi sisi syariah kan. Baru nampak smart sikit lah. Tapi tak apalah, mungkin ada soalan sila. Ini nak tanya keluar tajuk sikit lah. Macam mana Mu'tazilah dia mentakwilkan ayat mutasyabihat? Pandangan. Okey. Okey tak? Mu'tazilah. Tak tahu. Anda bukan Mu'tazilah. Tak tahu. Allahu alam. Okey. Sila lain. Entah tanya soalan penat sangat. Dua. Sila. Okey. First kali saya ada baca ada pengkaji sejarah kata salah satu tuduhan orang kepada Ibn Taymiyah dengan sifat mujassimah tu ialah mana beliau bagi khutbah dia turun daripada mimbar kan, nak tunjukkan macam mana Allah turun. Tapi pengkaji sejarah kata
peristiwa tu tak logik kan, sebab masa tu Ibn Taymiyah tak pasti sama ada dia tak wujud ataupun di dalam penjara. Itu satu, jadi nak minta komen lah. Yang kedua, saya perasan dalam kalangan audience ni dia tak berapa faham beberapa istilah-istilah yang digunakan macam tanzim, mujassimah. Jadi boleh tak minta buat glossary untuk audience umum? Aku pula. Bukan aku bentang, dia bentang. Okey, sila. Yang pasal soalan Hafiz macam mana Mu'tazilah takwil, kita tak pernah baca Turah Mu'tazilah dan kita tengah cari. Kita tengah tanya student-student di Iran sebab kita dengar perpustakaan Iran masih lagi menyimpan kitab-kitab tradisi Mu'tazilah. Cuma kita baca jawapan-jawapan ulama Ahlussunnah pada Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia orang menerima nama Allah dan dia orang menafikan sifat Allah. Setakat tu je kita tahu. Tapi selepas pada tu tak tahu Ustaz. Kena cari balik tradisi Mu'tazilah tu. Dan yang apa soalan Zara ni, baju merah ni, Ashraf. saudara Ashraf ni, yang pertama tu betul. Memang tak logik benda tu sebab Ibn Taymiyah waktu tu duduk dalam penjara. Dan yang kedua soalan glossary. Sisi tanzih ni adalah untuk untuk menidakkan Taqdis, menyucikan. Maksudnya tidak menyamakan Tuhan dengan makhluk. dia. Itu maksud dia. Mujassimah adalah golongan yang menjisimkan Allah. Yang menjisimkan Allah seperti manusia. Okay. Right. Dia yang cerita pasal Ibn Taymiyah dekat Masjid Damsyik tu, riwayat tu datang daripada Imam Ibn Battutah. Okey, Ibn Battutah Ibn Battutah dia ada tulis dalam rihlah dia, cerita dia sampai dekat Damsyik dan dia dengar sendiri dan dia tengok sendiri Ibn Taymiyah duduk atas mimbar, lepas tu turun dan dia mengatakan Tuhan turun daripada langit, daripada sisi Tuhan Arash ke langit ni macam aku turun daripada mimbar ni. Siapa ungkap? Ibn Battutah dia sebut dalam kitab rihlah. Kemudian ada orang kritik daripada sudut status benar ataupun tidak cerita itu. Didapati tarikh yang ditulis oleh Ibn Battutah tu, dia menyatakan pada tarikh bergan-bergan dia sampai dekat Damsyik, didapati time tu Ibn Taymiyah dalam penjara. Jadi dia bercanggah segi penceritaan kan. Makanya itu tuduhan lah, mengikut gambaran. Tapi Abu Syafiq tolak itu. Abu Syafiq lagi. Okey, right, ada lain. Okey, silakan. Assalamualaikum. Nama Ana Bahaki. Ana nak tanya. Tadi Ustaz Muiz ada sebut pasal Imam Ibn Taymiyah nak satukan perpecahan yang berlaku pada zaman tu. Adakah kebersatuan tu atas dasar kepelbagaian ataupun monolitik agama? Mana yang apa, sebab Ana baca dalam teologi Imam Ibn Taymiyah, terbitan Universiti Sains Quran Jawa Tengah, mengatakan yang kebersatuan yang Imam Ibn Taymiyah nak buat ni atas dasar monolitik lah kan. Semua ikut apa yang dia kafirkan falsafah dia serang institusi agama Kristian dan Yahudi. Apa pandangan Ustaz Ashraf Muiz? Susah kan. Pandangan saya mungkin Ustaz Wanja ada pandangan lebih baik. Jadi Ibn Taymiyah pada waktu tu dia memang menyerang mantik-mantik Yunani dan dia menyerang logik-logik yang dia rasakan terkeluar daripada kerangka akidah Ahlussunnah. Tetapi Ibn Taymiyah tidak meruntuhkan bangunan falsafah sebenarnya, sebab Ibn Taymiyah dia tidak bawa satu, nak kata macam, sebab idea ni sifat dia bila dia dikritik dia akan menimbulkan idea yang baru. Cuma ada idea yang baru daripada Ibn Taymiyah, tetapi metod itu masih metod yang sangat tradisi kot Ustaz. Kira mungkin tak menjawab soalan. Mungkin Ustaz Wanji boleh jawab. Ana rasa macam ni kalau kita baca dalam Majmu' Fatawa, Ibn Taymiyah dia pernah puji Abul Hasan Asy'ari tau. Dia secara peribadi dia pernah puji. Bahkan dia kata kalau nak mengetahui tentang akidah, cuba rujuk Asy'ariyah. Kalau baca betul. Ana pernah quote, Ana pernah up dalam ana punya status Facebook statement dia daripada kitab Majmu' Fatawa. Di situ kita akan nampak sebenarnya Ibn Taymiyah ni ada keterbukaan.
dalam bab tu lah. Dan kita tak nafikan sebenarnya zaman tu adalah zaman berperang. Zaman tu berperang antara golongan Islam dengan orang bukan Islam, khususnya Kristian dan Yahudi. Kan? Dia ada kesan pada perang salib lagi lah. Right. Jadi bila ada kesan, maka tidak heran dia tulis kitab Iqtida' Siratil Mustaqim. Ada satu kitab ditulis Imam Ibn Taymiyah nama Iqtida' Siratil Mustaqim. Dalam kitab tu dia ada cerita tentang man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Antaranya mengucapkan tahniah dengan kedatangan perayaan agama lain. Dan pandangan tu dia berbeza dengan Qaradawi. Kata Ibn Taymiyah, kita tak boleh ucap tahniah dengan kedatangan perayaan agama lain. Merujuk kepada kitab itulah Iqtida' Siratal Mustaqim. Tapi pandangan tu tak sealiran oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sebab Qaradawi kata boleh ucap tu. Alasannya la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum 'an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tak pernah halang kamu melakukan keadilan dan kebaikan kepada orang bukan Islam yang tidak pernah menyerang kamu, agama kamu, tidak pernah mengeluarkan kamu daripada negara kamu. Kamu hendaklah melakukan keadilan pada mereka. Allah Ta'ala suka pada orang melakukan keadilan. Ujah ni digunakan oleh Qaradawi mengatakan boleh kita ucap tahniah. Merry Christmas, Deepavali, contoh kan. Contoh. Tapi Ibn Taymiyah kata tak boleh tau. Sebab apa? Kitab Iqtida' Siratal Mustaqim. Sebab apa? Sebab era tu era berperang. Jadi pada anak kita baca Ibn Taymiyah ni, kita kena faham isteri dia. Apa cerita yang berlaku dalam kerangka kerajaan itu. Macam mana keadaan dia sendiri kan. Al-ahkam tataghayyaru bi taghayyuril azminati wal amkinah. Hukum tu berlegar berdasarkan bertukarnya masa, tempat dan kondisi yang berbeza kan. Makanya Ibn Taymiyah dia buat fatwa itu nisbah pada zaman itu. Tapi kalau kita cek pula, sebenarnya Ibn Taymiyah ni dia keras dari bab akidah, dia keras dalam bab ibadat. Tapi dalam bab yang lain semua liberal. Anda guna ayat liberal lah, bukan Islam liberal tu. Sebab contoh bila kita bahas tentang man arada an yansuha li sultanin bi amrin fala yubdina lahu alaniyah. Bila seorang itu nak tegur pemimpin, dia tidak boleh laku secara terbuka. Ni kata balik ni. Contoh, dia tak boleh tegur secara terbuka kan. Jadi macam mana kena pegang tangan, kena bisik kan. Hadis ni kalau kita baca dalam Ibn Taymiyah, dalam Majmu' Fatawa sebagai contoh, ataupun kita baca dalam Al-Hisbah, ataupun kita baca As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, atau kita baca anak murid dia Turuqul Hukmiyah Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia ada sebut tentang hatta la tarbu mafsadatuhu ala maslahatih. Ayat dia, hatta la tarbu mafsadatuhu ala maslahatih. Jangan sampai datang ke mafsadatan yang lagi besar daripada maslahah. Maksudnya kalau sekiranya kita tegur datang masalah lagi besar, itu bukan maksud hadis. Faham tak? Itu Ibn Taymiyah punya pandangan. Maknanya Ibn Taymiyah ni dalam bab politik memang liberal sebenarnya. Dan ana sebenarnya apa tu, macam Ashraf tadi dia sebut, dia kata macam mana Saudi ni kata dia Ibn Taymiyah tapi politik dia jumud. Pada ana dia hanya baca part ibadat dan akidah, tapi dia orang tak mendalami part politik Imam Ibn Taymiyah tu sendiri Sebab Ibn Taymiyah ni tu banyak pandangan-pandangan ni kadang-kadang kita fikir orang zaman sekarang relevan pakai. Macam contoh yang ayat cukup popular yang ana buat keluar. Innallaha yansuru daulatan adilah wa in kanat kafirah wa la yansurullahu daulatan zalimah wa in kana mu'minah. Allah Taala tolong negara adil walaupun negara itu kafir sekalipun. Allah Taala tak tolong negara yang zalim walaupun negara itu mukmin sekalipun. Ini Ibn Taymiyah cakap dalam kitab Al-Hisbah muka surat yang keempat. Anda ingat sebab awal maknanya Ibn Taymiyah segi politik memang dia agak liberal. Sebenarnya lah liberal tu bukan Islam liberal tau. Apa Islam liberal mampu bukan. Maksudnya maknanya keterbukaan dia agak besar sikit lah dalam bab politik supaya juga dalam bab ekonomi seumpamanya lah. Dan anda rasa Ibn Taymiyah ni dia sebenarnya menarik dalam konsep akal. Sebab Ibn Taymiyah ni boleh dikatakan antara ulama yang terawal telah mengungkapkan konsep maslahah dan mafsadah, konsep keburukan dan kebaikan yang ada di dalam nas. Walaupun ada nas clear, dan kita kena cari tahu kat mana unsur maslahah, kebaikan dan keburukan. Dia antara ulama yang terawal tau. Sebab tu kalau orang yang baca Ibn Taymiyah betul-betul, yang bukan ambil side ibadat saja, dia ambil side yang luas, dia kita akan confuse bila kita tengok macam mana kawan-kawan kita daripada Saudi yang duk kata baca Ibn Taymiyah tapi pandangan politik dia orang ni agak mundur. Begitu. Gitu. Wallahu a'lam. Okey, sila lain. Lain. Akal dia poin ni akal. Poin akal ni debate antara macam ni lah nak cerita macam mana sejarah apa namakan sebagai salaf dan khalaf Dia salaf dan khalaf ni, dia bukan salaf ini merujuk kepada manhaj tau. Ada orang kata salaf ini adalah manhaj. Dia bukan manhaj, dia adalah zaman. Sebab kalau kita kata manhaj salafi, macam mana pula manhaj Imam Syafi'i, manhaj Imam Hanafi,
manhaj imam-imam ni berbeza antara satu dengan yang lain. Dan sedangkan mereka tu dalam kerangka salaf, golongan terawal Jadi sebab itu kalau kita faham yang dikatakan salafi ni dia bukan manhaj. Salafi ni adalah satu generasi yang hidup pada zaman itu, dan pada zaman itu manhaj cukup banyak pada masa tu Jadi macam mana boleh timbul istilah salaf dan khalafi? Dia tak ada istilah dia istilah salafi dan khalaf. Dia tak ada istilah salafi dan khalafi, itu salah. Dia orang kata salafi dan khalafi, tak ada istilah khalafi. Yang ada khalaf sahaja Ada orang kata ini khalafi, ini salafi. Tak betul tu segi istilah. Yang betul adalah salafi dan khalaf. Macam mana boleh timbul salafi dan khalaf? Dia salaf ni asal-asalnya cerita bergaduh dengan Mu'tazilah. Asal-asal base cerita bergaduh dengan Mu'tazilah. Kat mana start bergaduh Mu'tazilah? Kita kena ingat daripada seorang tokoh namanya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri bukan Al-Hasan Al-Ali. Orang lain. Hasan Basri. Jadi Hasan Basri seorang tabi'in dia mengajar. Lepas tu ada anak murid dia nama Wasil bin Atha, tak puas hati dengan guru dia kan. Berlakulah debate dan timbullah satu istilah disebut sebagai manzilatun bainal manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Iaitu macam mana budak yang bapa dia bukan Islam, lahir, mati, budak ni syurga ke neraka? Soalan. Ahli Sunnah wal Jamaah kata, Al-Hasan Al-Basri kata kullu mauludin yuladu al fitrah. Semua manusia itu lahir secara fitrah, bersih, maksudnya syurga lah. Tapi dia tak setuju, dia kata tak boleh, bapa dia kafir ni mesti ada tarik-tarik tu mesti ada. Tak boleh masuk syurga. Last sekali timbul satu istilah manzilatun bainal manzilatain, satu tempat di antara dua tempat. Atas pagar lah, istilah orang politik kan. Atas pagar. Jadi debate tu menyebabkan Wasil bin Atha ni terkeluar daripada geng ramai-ramai. Maka dia terkeluar itu dalam istilah Arab sebagai Mu'tazil, golongan yang menyendiri, dan dipopularkan dengan pahaman Mu'tazilah. Jadi dia debate tu panjang, dan ada yang pergi lawan geng Mu'tazilah apabila timbul masalah kalam Allah ni makhluk atau tidak. Quran itu Quran itu makhluk atau tidak. Itu gaduh dia kan. Bila lo gaduh, adalah aliran yang pergi lawan. Antara yang terawal pergi lawan Mu'tazilah dalam isu ni adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ibn Taymiyah ni boleh dikata susugalo Imam Ahmad bin Hanbal. Susugalo dia. Dan anak murid Ahmad bin Hanbal yang pergi lawan Mu'tazilah dikenali sebagai golongan Hanabilah. Jadi debat dia orang, ya Hanbali ni dia nas tau, literal nas. Dia betul-betul nas. Macam Salafi lah, berhujah macam mana? Quran kata, takkan kau nak lawan Quran? Kalau kau tak ikut kafir. Contoh dia. Dia pakai hujah macam tu kan. Jadi bila pakai hujah Quran terus, dia tak ada logika. Jadi debate tu selalunya dimenangi oleh golongan Mu'tazilah berbanding golongan-golongan Hanabilah ni. Tiba-tiba lahir pula satu tokoh namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang dia ni asal datang daripada Mu'tazilah juga. Bapa tiri nama Al-Jubai kan. Duduk dengan kawan ni, lepas tu macam mana tahu mengikut ceritanya lah. Dia malam dia tidur, dia mimpi. Makin malam tu tidur tak basuh kaki kot. Dia mimpi katanya mimpi jumpa Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad ni kata kau kena baiki akidah umat. Makanya dia pun naik atas mimbar Masjid Baghdad pada masa tu. Dia buka jubah dia. Dia kata aku pecat akidah Mu'tazilah aku seperti mana aku pecat jubah ini. Kita dengar tu. Memang dahsyat ni, macam boleh buat filem ni. Cara cerita tu kan. Jadi di situ tu dia buat kajian balik tentang akidah dan dia pergi lawan Mu'tazilah. Jadi bila dia lawan Mu'tazilah, dia guna style Mu'tazilah. Sebab dia bukan Mu'tazilah. Orang UMNO lawan UMNO guna style UMNO. Nampak ni UMNO kan. Macam gitu orang tak pernah masuk UMNO, tak tahu macam mana nak buat. Sebab tak pernah masuk UMNO, tapi orang pernah masuk UMNO dia tahu. Betul tak? Jadi macam mana nak buat? Jadi fikir dia lawan style Mu'tazilah. Maka lahirlah sifat 13. Yang Abu Mansur Al-Maturidi tambah lagi 7, jadi sifat 20. Jadi bila datang style Mu'tazilah, tapi base yang dia bawa tu adalah macam Hanabilah bawa lah. Timbul siapa yang paling afdal? Siapa pula paling afdal? Jadi yang paling afdal adalah golongan salaf. Dia turjuk pada Hanabilah tu. Khalaf. Jadi golongan Abu Hasan Asy'ari ni. Itu asal cerita salaf dan khalaf. Dia bukan cerita zaman Nabi itu salaf. Tak, itu salafus soleh. Itu salafus soleh, dia bukan manhaj. Debate dia tentang asal pengistilahan salafi dan juga khalaf gitu. Cuma dia debate tentang anda nampak macam Ibn Taymiyah, dia ni bukan calon-calon manusia tau. Dia tidak akan tolak satu benda kecuali dia akan kaji benda tu dulu. Ini Ibn Taymiyah. Walaupun kita tak setuju banyak pandangan Ibn Taymiyah, kita tak setuju, boleh berlaku Anda secara peribadi anda tak setuju Ibn Taymiyah dalam isu kritikan dia terhadap Ibn Arabi. Anda tak setujulah bila dia timbulkan istilah yang dinamakan sebagai wahdatul wujud. Itu kita dah bincang hari tu kan. Tapi kita nak cerita di sini,
Tapi antaranya bila dia nak bawa akidah, dia cukup toleransi sampai satu tahap. Dia boleh kata kalau kamu nak belajar akidah, boleh rujuk pada orang yang dinamakan sebagai Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu keterbukaan yang ada pada diri dia lah. Begitu. Jadi anda rasa Ibn Taymiyah ni disebabkan dia ni Hanabilah, tetapi dia ada pengaruh pembacaan dia daripada sudut nak berlawan Mu'tazilah, dia terlibat dengan pembacaan tentang Asy'ariyah. Makanya tidak heran banyak manhaj, lebih-lebih lagi dalam manhaj politik dia banyak guna logik. Itu Imam Ibn Taymiyah gitu. Wallahu a'lam. Kira. Ada lain. Sila. Saya nak bagi komen je lah berkenaan dengan Arab Saudi punya pegangan yang Ustaz kata dia punya Salafi dia mundur kan. Kira maksudnya dalam especially dalam bab politik dia tak refer pada Ibn Taymiyah yang sepatutnya. Tapi yang saya nampak mungkin bukan sebab manhaj Salafi dekat Arab Saudi itu, mungkin sebab orang yang cuba memajukan pandangan politik di Arab Saudi di kalangan ulama di penjara. Salman Al-Audah, Qarni, Al-Arifi. Jadi ulama-ulama yang menentang pandangan politik kerajaan yang popular, mereka akan dipenjara. Jadi menjadikan pandangan politik diorang mundur disebabkan oleh kerajaan, bukan disebabkan oleh ulama. Mungkin ada ulama yang progresif tapi tak dapat perhatian dalam di negara Arab Saudi. Pandangan saya. Kalau kita tengok Salman Al-Audah ni, walaupun kita nampak dia Saudi tau, tapi sebenarnya pandangannya progresif banyak hal. Contoh dalam dunia Islam ni ada satu teori fiqh yang orang baru bincang, namanya fiqh Fathuz Zara'i, buka pintu haram. Kita ni asal tutup pintu haram kan, dia ada buka pintu haram. Jadi di Saudi antara yang cakap awal ni Salman Audah. Jadi Salman Audah ni sebenarnya progresif ni, pandangan dia agak progresif ni nama Salman Audah. Dan saya rasa sebenarnya perkembangan pemikiran progresif ni dah start berlaku dekat Saudi. Sebab banyak ulama-ulama duduk kat Maghribi contoh dah duduk dekat Saudi, antara macam Abdullah bin Bayyah. Ada satu lagi nama Dr. Ahmad Ar-Raisuni. Ni kitab dia nak bawa Ahmad Ar-Raisuni, kitab Nazariyatul Maqasid inda Al-Imam Syatibi. Anda pengkagum dia lah. Jadi dia ni pun dah duduk kat Saudi tau. Banyak pandangan-pandangan dia kemukakan. Dan saya rasa perkembangan fake yang bincang di Saudi begitu hebat. Tidak heran pandangan-pandangan fake di Saudi sebenarnya dah berkembang. Tetapi problem adalah politik. Dia adalah politik kan. Anda rasa mana-mana pun macam tu. Projek pembodohan ni selalu datang daripada kekangan kerajaan. Selalunya kan. Kalau kerajaan itu kekang, maka rakyat dia bodoh. Tapi sekarang ni kerajaan nak kekang macam mana pun susah. Sebab apa? Sebab kita dah ada internet, kita ada Facebook, kita ada lepak makasid. Contoh kan, kita boleh lepak kedai kopi, boleh bincang ilmiah kan. Jadi itu sebenarnya memang berlaku lah. Macam contoh Allah Ta'ala sebut fastakhafa qaumahu fa'ata'u innahum qaumun fasikin. Allah Ta'ala sebut kan, Fir'aun tu dia kekang melakukan projek pembodohan terhadap rakyat dia. Sebab apa? Fir'aun tu pemerintah. Dan Saudi pun dan serupa juga negara lain yang berbentuk monarki memang tak boleh ada gerakan-gerakan yang nak menggerakkan pada revolusi. Kalau ada mesti kena tangkap. Ini berlaku dekat Saudi, ini berlaku dekat Dubai, dia berlaku dekat Qatar dan seumpamanya lah. Jadi kita ada kot. Sosial tu soalan. Jadi cerita ni sekarang kita tak nafikan sebenarnya memang ada pandangan progresif di Saudi, tapi pandangan itu telah dikekang kerana patuh kerajaan gitu. Allah. Okey, lain-lain sila. Zikri. Sila tak ada. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang Ana nampak, Ustaz berdua agak apologetik terhadap ekstremisme yang dianjurkan oleh Imam Ibn Taymiyah. Macam apa komen Ustaz dua pasal surat anak murid dia Hafiz Az-Zahabi terhadap ekstremisme yang dianjurkan oleh Imam Ibn Taymiyah itu sendiri? Wallahu a'lam. Ana tak pernah baca surat dia. Tak tahu sebab. Ni macam surat Anwar dengan Saiful. Boleh beritahu surat tu isi pasal apa? Pasal macam mana dia radikal terhadap penyucian, purification, religious purification lah.
Dia konsep akal Yang akal ni best ni kalau kita baca, ada orang kata akal ni aina mahalluh, dekat mana tempat bagi akal Ada orang kata akal ni tempatnya otak, ad-dimagh Tapi kalau kita baca dalam An-Najat yang ditulis oleh Imam Ibn Sina, dia kata sebenarnya akal ni bukan di otak. Ni kenging doktor mungkin berbeza lah kot. Dia kata sebenarnya akal ni tempat di al-qalb. Dan sebenarnya kalau kita tengok dalam Quran, sebenarnya Quran pun pernah mengungkap banyak konsep akal. Afala ta'qilun kan? Apakah kamu tidak berfikir? Afala tatadabbarun bla 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 kan? Tapi kalau kita tengok, sebenarnya akal dalam Quran ni apa? Akal dalam Quran ni apa sebenarnya? Anda buat mari sini 2-3 ayat anda sempat merajaah. Antaranya Allah SWT dia sebut, afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Hati mereka itu dikuncikan. Maksudnya dalam beberapa ayat Allah Taala nyatakan kefahaman dan akal itu datang daripada hati, bukan datang daripada otak. Nampak Dan wahyu pula macam mana pula? Sekarang ni akal ni kata Allah Taala tempatnya adalah hati. Qulub hati Qulub macam ni elok. Qaf bukan huruf kaf. Qulub hati kan. Dalam Quran juga dia ada cerita tentang wahyu Tuhan turun dekat Nabi Muhammad SAW. Tempat dia kat mana? Tempat dia pun di hati. Antaranya kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 97, Allah Ta'ala kata, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Katakanlah Muhammad, barang siapa yang bermusuh dengan Jibril alaihissalam, maka sesungguhnya Jibril alaihissalam itu telah menurunkan wahyunya, yang wahyu Allah Ta'ala tu, ala qalbik, dalam hati kamu Muhammad. Dia hati tau. Dalam ayat lain pula, bila Allah Ta'ala sebut tentang akal, lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka ada hati yang mereka tak faham. Sebab itu Imam Ibn Sina kata, tempat bagi akal itu bukan otak. Tempat bagi akal itu adalah hati, jiwa manusia. Itu dikatakan sebagai akal mengikut kupasan Imam Ibn Sina lah. Doktor mungkin lain kot, wallahu alam lah, dia buat pembedahan pula kan. Tapi wallahu alam pasal Ana ada baca satu buku pula yang konsep otak tengah. Dia otak tengah, dia ada sebut tentang macam mana emosi manusia ni melibatkan dengan otak kanan. Emosi manusia ni terlibat dengan otak kanan. Lepas tu ya, kita macam mana kita nak kontrol kita punya emosi. Antaranya kita kena stablekan kita punya perasaan dengan cara kita sedut nafas untuk masuk dekat otak tengah. Lepas tu dia bukan pergi pada otak macam-macam lah. Tu dia pening kan, dia kena jadi doktor lah, pokok doktor kan. Jadi dia sebenarnya macam mana dikatakan akal yang sebenar? Adakah tempatnya adalah otak ataupun jiwa? Itu persoalan. Sebab tu dalam Imam Ibn Sina dia senaraikan tau peringkat-peringkat bagi akal. Jadi akal tu dipanggil sebagai al-aql huyuli, al-huyulani. Ada pula akal tu panggil al-aqlu bil malakah. Ada akal tu nama al-aqlu bil fi'li. Ada pula namanya al-aqlu bil mustafadah. Dia ada kategori tau. Dan ada satu yang panggil akal ke-10. Akal ke-10 itulah tahap akal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tim Ibn Sina lah. Gila ni debate ni. Kan? Tapi jangan terkejut, memang ada beberapa pandangan mengatakan Plato adalah Nabi. Ada pendapat mengatakan Plato adalah Nabi. Antara orang terdahulu yang mengatakan sedemikian adalah Ibn Rushdi. Kan? Jadi dia ada debate tentang akal kan. Jadi sebenarnya akal tu apa? Kita tak tahu Dan pada Ana, ni macam Mu'tazilah sikit ni. Pada Ana, sebenarnya syariat Islam itu adalah logik dengan akal. Cuma kita tak faham bukan kerana tak logik, sebab kita je bodoh. Dia logik, tapi kita tak faham tu bukan kerana tak logik, sebab kita je bodoh. Budak kecil dengan orang tua, cara faham dia tak sama. Budak kecil dengan orang tua, cara faham tak sama kan. Kita pada zaman dulu, bila Allah Ta'ala kata Qarima alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir, diharamkan kepada kamu bangkai, darah, daging babi. Orang zaman tu tak faham kenapa haramnya babi. Tapi hari ni awak kajian terbukti benarnya pengharaman babi. Baru logik, betul tak? Kalau dulu atau anda suka buat misal, zaman dulu kalau kita tengok orang hantuah pakai handphone, hantuah akan pening orang hari ni tengok handphone. Sebab dulu tak ada handphone, hari ni dah pakai handphone. Kita ada satu sistem letak dia panggil bluetooth, letak satu earphone kat telinga, cakap sambil-sambil makan nasi, sambil-sambil minum teh, boleh gelak seorang-seorang. Hantuah tengok dia kata gila. Dia kata ni semua gila Jadi zaman tu tak logik, tapi zaman sekarang ni logik. Bermaksud syariah itu sebenarnya logik.
Tapi tak faham ni bukan kerana benda tu tak logik, tapi sebab faktor kebodohan kita. Hari ni orang dah tahu kenapa haramnya babi. Hari ni orang dah tahu kenapa Allah Ta'ala haramkan arak. Hari ni buat kajian cukup siap dengan kajian faktor-faktor teknologi. Zaman dulu orang tak faham kenapa pengharaman tersebut kan. Tapi hari ni orang dah faham. Jadi serupa juga pada ana, sebenarnya pada ana mungkin fik ibadat ni pada logik. Dan kita boleh kritik Ibn Taymiyah dalam bab ni. Kenapa sembahyang 4 rakaat kan? Mungkin ada logiknya, tapi hari ni kita tak faham. Akan datang mungkin kita faham. Mungkinlah. Wallahu a'lam. Sila, Fif. Ustaz, macam Ustaz cakap tadi, akal itu adalah hati ya. Jadi penilaian Ustaz dekat situ lah. Akal itu adalah hati. Anda tak tahu tak ada penilaian. Okey, tak apalah. Katakanlah penilaian Ustaz situ. Jadi macam mana pula dengan hadis Nabi? Dalam tubuh manusia ni ada seketul daging. Jika rosak daging itu, maka rosaklah seluruh jiwa. Dan daging itu nama hati. Lebih kurang masuk hadis kan. Jadi hati yang Nabi maksudkan itu adakah hati yang hakiki ataupun hati yang dimaksudkan dengan akal? Ni macam aku punya program. Okey, anda rasa macam ni ni rasa bukan fakta. Ala inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahil qalb. Ketahuilah dalam jasad manusia ada seketul daging. Buruk daging ni, buruk lain. Buruk baik benda ni, baik lain. Ketahuilah benda tu adalah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda selalu sebutlah, kawan-kawan selalu sebut. Manusia ni bertindak dengan 5 step. Yang pertama peristiwa, pemikiran, perasaan, perbuatan, perolehan. Dia akan bertindak dengan 5 step. Kok mana pun 5 step. Kita tengok ular, otak kita akan berfikir. Kita berfikir tu macam mana? Positif ataupun negatif? Kalau orang dia tengok ular, dia fikir secara negatif, dia akan kata ular ni bahaya. Bila dia fikir bahaya, makanya akan ada perasaan. Perasaan dia adalah takut. Dia akan lari kan? Dan ketika itu apa perolehannya? Dia akan lari. Perbuatan dia akan lari ataupun dia akan cari kayu, akan pukul ular tu. Dan perolehannya adalah rugi, kan? Tapi kalau orang berfikiran secara positif, bila dia tengok ular, dia akan fikir ini nak buat duit. Dia tengok ular fikir macam nak buat duit ni. Apa perasaan dia pada masa tu? Dia akan jadi berani. Yang tadi dia tengok ular bahaya. Dia kata bahaya dalam pemikiran dia. Perasaannya adalah takut, kan? Yang ni dia tengok ular, dia ni boleh buat duit. Yang takut jadi berani. Bila dia berani, dia akan bertindak. Macam mana? Dia akan tangkap ular tu, dia akan jual dan perolehannya adalah untung, Maksudnya step manusia berfikir tu, dia mesti peristiwa tu alat dia adalah pendengaran, melihat, rasa tu kan. Lepas tu dia akan datang pemikiran dan pemikiran tu akan datang pada perasaan. Okey. Jadi, bila perasaan baru datang tindakan. Nabi Muhammad SAW kata al-qalb, hati. Ala inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah dalam jasad manusia ada seketul daging. Baik yang lainnya, jasad kita akan jadi baik. Maksudnya akal kita berfikir tu. Kita tengok tu, kita fikir macam mana. Kalau kita fikir secara positif, dia akan jadi baik. Kalau kita kaki pemaaf, kita fikirlah maaf lah, dia akan selesai. Maka baiklah yang lain segi tindak. Tapi kalau kita fikir tak boleh ni, kita fikir negatif, orang buat barang kita kena balas juga, kita kena hempuk mamat tu, bagi contoh. Dia akan datang perasaan. Dan perasaan tu akan datang tindakan. Begitu. Wallahu a'lam. Apa nak kritik ustaz sikit boleh? Kritik. Macam apa ustaz sebut tadi, macam dulu tak ada kajian pasal apa babi ni haram, tapi hari ni ada kajian sebab ada bakteria dan sebagainya. Macam mana ustaz kalau satu hari nanti bakteria dalam babi tu boleh dihapuskan? Dan kemudian adakah hukum tu akan tukar? Tu yang pertama. Dan yang keduanya tentang ustaz kata tentang solat tadi, solat 4 rakaat dan sebagainya kan. Saya tengok cara fikir ustaz ni, cara untuk merasionalkan agama, untuk merasionalkan suruhan-suruhan Allah tu. Macam mana katalah, kalau kata yang pertama tadi macam orang buat kajian, bakteria tu dapat dihapuskan. Kalaulah kata bakteria tu dapat dihapuskan, jadi orang makan babi sebab dah tak ada mudaratnya. Ataupun bagi contoh lebih mudah lah, contohnya orang selalu bagi contoh macam solat dalam masa sebulan boleh turun berat badan 5 kilo. Kalau solat dalam masa yoga dalam masa sebulan boleh turun berat badan 10 kilo. Maka jangan semayang. Kita buat yoga je. Maka boleh makan babi. Itu contohnya kan. Jadi ustaz tengok macam mana tahap akal kita ni, tahap rasional dalam agama ni boleh diteruskan sampai dia tak hilangkan sisi-sisi kenapa kita bertuhan. Sebab kita bertuhan ni satu pengalaman yang misteri. Macam mana ustaz tengok akal ni boleh pergi tahap mana dalam agama? Right. Ataupun rasional ni boleh pergi tahap mana?
Ana Benz, nak jawab? Dia selalunya orang etis aku jawab macam ni. Okey lah, dah gurau. Right, ada rasa macam ni sebenarnya dia logik, tapi tahap akal kita tak mampu. Itu soal nombor 2 Benda tu logik, tapi tahap akal kita tak sampai. Sebab itu kita kena ambil sikap macam sahabat Nabi dulu. Kita kena ambil sikap macam Abu Bakar As-Siddiq. Bila Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj, dia tak faham. Tapi dia okey akur lah. Tapi satu masa memang logik lah. Faham tak? Benda tu logik. Macam mana Nabi pergi Isra Mi'raj, tak logik lah satu malam. Pelik apa Nabi Muhammad Tuhan yang bawa. Macam kita, anak pergi ke Mesir naik kapal terbang. Logik lah. Anak pergi ke Mesir semalam jalan kaki. Nanti gila. Faham tak? Nanti serupa kat Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj. Pergi Isra Mi'raj tu Allah Ta'ala allazi asra bi'abdih, yang telah mengisrakan. Allah Ta'ala mengisrakan. Ini logik benda tu kan. Tapi sebabkan kita tak faham, bukan kerana benda tu tak logik. Kita tak faham kerana kita tak cerdik lagi. Kita tak pandai lagi faktor teknologi bla 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 lah. Jadi anda nampak macam itulah. Sekarang ni tak mana mungkin kita merasakan benda tu itulah jawapannya, tapi sebenarnya bukan itu, benda lain mungkinnya. Tapi ada logik yang mungkin kita akan sampai di masa akan datang lah. Begitu kan maksud. Jadi macam babi contoh kan. Sekarang dah ada satu alat yang membunuh bakteria, maka boleh makan babi ke tidak? Boleh kalau ada rat. Tai chi je macam tu. Ada tak? Jawapan anda senang. Stand macam Abu Bakar As-Siddiq lah. Stand macam Abu Bakar As-Siddiq. Yang Abu Bakar As-Siddiq tu dia taat lah perintah Tuhan kan. Tapi logik tu mungkin dia tak faham. Kita sekarang mungkin tak faham. Mungkin ada yang tersirat sebenar nak diceritakan oleh Tuhan lah. Dan Ana punya keyakinan kebenaran hakiki hanya di alam akhirat. Di dunia ni tak ada kebenaran hakiki. Kita taat je perintah Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka lah kepahaman untuk kita kan. Oh ini macam pas. Okay right. Okay right. Ada lain. Sila. Ana nak tanya pasal Ibnu Taimiyah ni. Tadi Imam pula Ustaz Ashraf Muiz ada kata pasal Ustaz Ashraf Muiz ada kata pasal Imam Ibnu Taimiyah dia interpret politik dalam interpretasi politik dia tak perlukan nas kan. Adakah dalam hal sufis Ibnu Ana ada baca yang Qadir Jalani apa nama? Abdul Qadir Jalani ada menyokong Ibnu Taimiyah dalam jasa keterbukaan dia dalam hal sufis. Dia kata Imam Ibnu Taimiyah juga terbuka dalam hal sufis. Mana dia kata Imam Ibnu Taimiyah kata Al-Quran dan hadis tak menyeluruh terhadap semua aspek dalam penganut agama Islam itu sendiri ya. Jadi apa yang anda faham daripada diskusi tadi yang bukan yang benchnya tadi, diskusi tadi yang kata pasal Ibnu Taimiyah sangat menentang hal-hal furuk dalam pengamalan Islam, pengamalan sunnah itu sendiri lah kan. Kata kalau macam bid'ah heretik yang heretik dalam syariah lah kan. Jadi macam mana lah hal sufi itu sendiri? Sebab apa yang anda faham Imam Ibnu Taimiyah terbuka dalam hal sufi ni. Anda sebenarnya tak apa nak faham soalan Mbak Heki. Tapi anda ni lah, agak-agak macam ni. Kalau tak betul, tolong betulkan. Poin yang pertama, Ibnu Taimiyah lawan bid'ah. Poin yang kedua, Ibnu Taimiyah terbuka. Dan poin yang ketiga, Ibnu Taimiyah terima sufi. Macam tu. Tapi dia tolong bid'ah kan? Anda rasa Anda komen dulu lah. Tak apa komen lah. Anda rasa sebenarnya kita jangan faham bila sebut sufi maka terus jadi bid'ah. Itu benda yang kita kena kelaskan dulu kan. Sebab kalau kita baca anak murid dia Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, contoh dia satu kitab tafsir namanya Daul Munir ala Tafasir. Kitab tafsir tu kalau kita baca ulangan Ibnu Arabi Futuhat Makkiyah, dia iras tau. Dia agak iras. Cumanya dia tak gunakan label sufi.
Faham tak? Dia tak guna label sufi, tapi Imam Ibn Arabi dia akan guna label sufi Jadi Nasir Ibn Taimiyah ni dia sebenarnya dia bawa manhaj, sebenarnya ada pro sufi, sebab sifat Islam itu dia ada elemen tu, elemen kerohanian tu memang wujud, cuma tidak berlabelkan sufi. Sebab bila kita sebut sufi dia mesti ada dua tau, satu dia panggil esoterik, satu dia panggil eksoterik, lub dan kish. Kalau orang belajar sufi panjang pula. Kita sufi dia ada lub, dia ada kish, dia ada kulit, dia ada dalam. Hakikat dan makrifat tak letak belah gajah harimau tu lah. Kan? Jadi dia ada esoterik, kulit yang boleh capai kepada tujuan. Tujuan apa ni? Makrifatullah. Sebab awaludin makrifatullah tu antara statement yang paling popular lah. Sebenarnya Quran sendiri ajarlah kita kenal Allah. Contohnya Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan? Maknanya point dia, kita beribadat, kita buat apa pun, dia punya base loop dia, kandungan dalam dia apa dia? Kenal Allah tu. Apa kulit yang boleh sampai kepada kenal Allah? Apa syariat dia? Jadi ada orang yang dia sufi yang terlalu berbid'ah pada pandangan salafi ni lah. Macam contoh Ibn Arabi ke Jalur Rumi, dia boleh pusing-pusing kan. Dia pusing tengok langit, dia ingat Allah Ta'ala. Dia rasa itulah cara loop aku nak capai pada makrifatullah tadi. Masa dia pusing tu, dia dalam kefanakan, al-baqa' wal fana. Kan? Masa dia tengok kat langit tu, dia nampak kebesaran Allah SWT tu, maka terpancullah kalam-kalam hikmah, perkataan-perkataan hikmah yang menggambarkan bagaimana perasaan cinta dia kepada Tuhan sebagai contoh. Tapi konsep yang dikatakan pusing macam tu adakah pernah diajar oleh Nabi SAW sebagai contoh? Kan? Ataupun kalau kita tengok Yahanana. Yahanana contoh kan? Jadi Yahanana tu, adakah betul dengan Yahanana tu ingat Allah Ta'ala? Ataupun dia boleh goyang hari tu? Ataupun dia goyang-goyang tu boleh sihat badan? Keluar belum? Contoh kan? Tapi yang paling dia feel tu, dia feel tau, dia dapat dengan Tuhan tu. Jadi Ibn Taimiyah ni macam dia datang, dia kata kau jangan buat macam ni tau. Sebenarnya kulit kulit yang paling baik untuk nak capai kepada loop tu, nak sampai pada esoterik tu, eksoterik. Ni bahasa Yunan ni, tengok bahasa Sufi pun Yunan juga. Kan? Jadi nak pergi pada tujuan itu, makrifatullah itu, Ibn Taimiyah kata kau jangan guna cara lain kecuali kulit yang telah diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Kulit dia macam tu tau, tapi elemen dalam tu, mistik dia tu Sufi lah. Tapi dia tidak boleh bahkan Sufi. Sebab orang bergaduh pasal Sufi tu sendiri tu, kalimah apa asalnya? Daripada Yunan ke? Adakah daripada bulu, orang pakai baju berbulu yang merujuk pada supah ke? Kan? Ataupun dia ambil baju bulu kambing bubuh kat badan ke? Ataupun pakai baju tak gosok walaupun pemalas sebenarnya? Contoh kan? Jadi itu point dia tau. Jadi nampak itulah yang dibuat Ibn Taimiyah lah, dalam isu Sufi lah gitu. Allah. Jadi kiranya Ibn Taimiyah tak terbuka lah dalam hal Sufi ni, maksudnya masih dia juga ikut Quran. Mesti Quran hadis. Dia tidak liberal. Dia tak liberal. Sebab dia mesti dia bagi konsep bid'ah itu dalam ibadat sebab ibadat tu kulit untuk menuju kepada esoterik dalam tadi kan. Begitu. Karena itu yang dibuat Ibn Taimiyah. Dan ini yang dipopularkan oleh golongan Salafi yang kata pro Ibn Taimiyah dalam ibadat lah, di politik lah. Lagi satu, ada orang pernah dengar macam orang mendakwa bahawa Ibn Taimiyah ni dia ada satu tarekat kesufian dia yang khusus. Saya tak berani kata Ibn Taimiyah ni join tarekat, tetapi kalau kita tengok Ibn Taimiyah dan juga Imam Al-Ghazali dan juga boleh nak kata tokoh-tokoh sufi yang lain, Ibn Taimiyah ni dia ada part dia dalam mencari inilah perjalanan rihlah ataupun perjalanan makrifatullah ni dia ada, cuma dia tak pernah cerita dalam kitab-kitab dia. Sebab kalau tengok contohnya macam dalam macam mana cerita tentang rihlah makrifatullah Ibn Taimiyah ni, perjalanan spiritual dia ni, dia tak pernah cerita, tetapi diceritakan oleh anak murid dia Ibn Qayyim. Ibn Qayyim kata aku pernah tengok Ibn Taimiyah buat ruqyah, tetapi bila sampai dekat Ibn Taimiyah cerita tentang ruqyah, adakah dia ada pengalaman tentang tu, dia kata tak apa, tak penting aku nak cerita tentang ni. Jadi nak kata pengalaman, kalau kita guna istilah pengalaman kesufian ataupun pengalaman spiritual Ibn Taimiyah ni, dia terikat dengan tu lah. Manhaj yang dia pegang, metod Quran Sunnah yang dia faham. Bukan kata Quran Sunnah orang lain tak betul, tapi Quran Sunnah yang dia faham. Ada pengamal dia mengamalkan Sufi, dia mengikut Quran. Ikut Quran. Dia pasal dia tak lari, dia tak nak pergi kepada bid'ah dalam ibadat tu lah. Begitu. Tapi sebenarnya manhaj tu bukan Ibn Taimiyah dia bawa tau. Asy-Syatibi bawa yang tu. Benda ni Asy-Syatibi tu dalam Al-Muwafaqat dan juga Al-I'tisam. Sebenarnya manhaj tu selaras je sebenarnya. Tak ada orang tak setuju. Sebab ada orang kata kita kena terbuka, yang penting kita sampai pada Tuhan kan.
Ada kak debate tu? Itu kita debate tu lain lah. Alright. Lain ada lain? Okey, kita dah lewat. Akan datang insya-Allah lepas raya kita akan buat satu lagi lepak maqasid dengan Hizbut Tahrir. Tajuk dia tentang demokrasi halal hatta haram. Tajuk dia best. Dan Ana tengah rancang nak dapatkan salah satu daripada dua untuk nak bincang tajuk walak dan adab. Sama ada Ustaz Ni Abduh ataupun Ustaz Idris Ahmad. Kalau tak dapat dua-dua, jangan sebut ayam, mana tension. Sebab Ana boleh makan ayam tadi. Kan? Ana rancang dua. Dan yang ketiga insya-Allah kita nak akan bincang tajuk pasal konsep wujud ataupun tidak nasakh dalam Quran. Dalam Quran dia nasakh ataupun tidak kan? InsyaAllah lah kita bincangkan datang. Dan Ana akan rancang beberapa tajuk lain. Dan kalau ada siapa-siapa rasa nak cadang, nak bentang idea, pandangan, boleh bagi tahu. Bagi tahu pada Ana ke, bagi tahu kepada Afif ke, ataupun pada penghapus fitnah ataupun bagi tahu pada Megat. Bagi tahu ni kawan-kawan ni. Tak apa, Fadlil tak apa. Ni Fadlil Ilahi ni bagi tahu pada dia, lepas tu nanti maklum pada, nanti bagi tahu pada Ana lah. Apis tak apa. Apis tu Afif jaga. Afif jaga sekolah pemikiran Syah TV tu kalau nak bentang dia boleh, tak ada masalah, bagi tahu. Tapi apa saya nak Nurizah je. Nurizah jangan sebut, ana tension. Okey. Okey. Jadi kalau asal bagi dia bagi boleh tapi tajuk biar best jangan tajuk macam mana nak pakai slipper. Tak payah lah. Biar best tajuk insya-Allah. Boleh insya-Allah. Right. Ada apa-apa setakat ni? Sila. Penambahan ataupun nak bagi info apa? Nak kritik pembentang. Nak kritik. Kritik dah lewat dah lain tahun. Okey, akan datang nak bagi tahu konsep kita insya-Allah kita akan bentang 20 minit dan kita target 2 jam saja 20 minit perbentangan, yang berbaki itu soal jawab. Dan Ana cadang pembentang dia bukan sekadar soal jawab tau, kalau boleh kritik idea tu. Biar kritik dan jangan ambil sikap minta maaf lah kalau saya kritik ni, jangan macam tu. Ontam dia mampus baruah tu. Ambil sikap macam tu kan. Dia mampus dia kutuk-kutuk biar dia sengit-sengit nak jawab. Sebab tu ada panggil band duduk kat depan. Sebab dia suka hentam orang. Kan? Jadi orang yang nak hadir nanti boleh ada buat request. Boleh tak? Boleh. Dia ataupun kita bila kita panggil dia akan kita akan tulis kat Facebook apa dia punya reference ni insya-Allah. Right. Okey, boleh. Tak ada lah. Okey, tak ada. Terima kasih. Jazakallahu khair.